Selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Di sini, ilmu, kreativiti dan semangat membaca bersatu. Saya, Alia Maisarah, wartawan cilik Andromeda TV PSS akan membawa anda menjelajah ke dunia buku bersama pengunjung, penganjur dan penulis hebat. Tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Bagaimana Puan melihat peranan karya Puan dalam cara berfikir generasi muda? Okey, dalam karya saya ni saya fokuskan kepada sejarah Palestin. Jadi hari ini saya gunakan karya ini sebagai medium untuk nak educate dan juga mendidik generasi muda tentang sejarah Palestin dan apa yang sedang berlaku di Palestin sekarang, di Gaza khususnya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Bagaimana Puan mengimbangkan antara hiburan digital dengan amalan membaca buku fizikal di rumah? Okey, kalau personally untuk saya, untuk anak saya baru darjah 1. So, dia tengah semangat lagi nak isi buku nilam semua tu kan. Kat sekolah dia pun memang ada pertandingan nilam. Jadi, apa yang saya buat adalah dia weekdays memang dia tak pegang phone, tak tengok TV. So, masa tu memang dia akan membaca lah sebab dia nak menang, so dia nak isi buku nilam. But then weekend saya bagi full time, tak adalah full time tapi ada masa dia boleh tengok handphone ke, games ke, TV ke. So far tu cara yang berkesan lah untuk saya dengan anak saya. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apakah cabaran terbesar dalam mengekalkan relevansi Pesta Buku di tengah persaingan hiburan digital dan bagaimana penganjur menangganinya? Baik, pertama sekali terima kasih atas soalan yang baik. Untuk makluman para penonton sekalian, Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini adalah merupakan anjuran Kerajaan Negeri Selangor yang diuruskan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Justru kami mengambil inisiatif untuk menganjurkan ini sebagai satu platform memberi khidmat dan peluang kepada masyarakat untuk mendekatkan diri dengan buku. Pesta Buku bukan sekadar jualan karya tetapi wahana ilmu. Cabarannya, mampukah budaya membaca terus diperkukuh dalam era pendigitalan? Sekian dulu dari saya, Alia Maisarah, wartawan TV PSS Andromeda. Jumpa lagi.